Hari ini saya nak bawa korang ke tempat yang menarik yang boleh korang pergi khususnya bulan Ramadan ini. Tempat ni memang rare sebab memang ada satu-satunya di Johor, di Malaysia yang ada artifak asli seperti ini, sebanyak ini. Sebelum tu saya mohon untuk follow dulu akaun ini dan save video ini untuk korang senang datang nanti. Galeri Aura Islam ini menampilkan lebih 300 artifak asli warisan dunia Islam, termasuk artifak milik baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Memang patut kita datang bersama dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dan boleh juga buat rombongan. Khususnya bulan Ramadan ni memang sangat menarik kalau datang. Lagi special, siapa yang buat rombongan pada bulan Ramadan ini boleh add on untuk tambah penceramah yang bertauliah bagi tazkirah khas dalam Dewan Pameran Artifak ni. Wah, special bersama dengan artifak-artifak bersejarah. Apa lagi? WhatsApp kami sekarang. Apa nak bertadarus Quran dalam Dewan Pameran Artifak boleh. Yang penting kena booking dulu. Maklum pada kami, okey? Thank you menonton. Kalau korang suka video ni, boleh follow akaun Galeri Aura Islam. Lepas ni, saya akan ceritakan satu artifak yang special dekat sini. Ingat Ramadan, datang Galeri Aura Islam.